Pihak polis mengesahkan penahanan 2 individu yang berperanan sebagai penyelaras gerakan anti rumah anutan haram susulan perhimpunan di hadapan Kompleks Beli Belah Sogo, Kuala Lumpur malam semalam. Kedua-duanya kini disiasat mengikut Seksyen 4-1- Akta Hasutan 1948. Menurut laporan Malaysia Kini, Ketua Polis Kuala Lumpur, Fadil Marsus berkata, tindakan menahan individu berkenaan dibuat selepas polis menerima sebanyak 131 laporan berhubung perhimpunan tersebut. Beliau turut memaklumkan bahawa kedua-dua suspek juga disiasat di bawah Seksyen 505-B- Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Permohonan reman ke atas 2 tangkapan ini akan dibuat hari ini di Ibu Pejabat Daerah Dang Wangi, katanya ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur hari ini. Dalam perkembangan sama, Fadil berkata seramai 17 individu lain turut disiasat mengikut Seksyen 105 Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 kerana dipercayai terlibat dalam perhimpunan berkenaan. Kesemua individu terbabit terdiri daripada 15 lelaki dan 4 wanita warga tempatan berusia antara 30 hingga 64 tahun. PDRM komited untuk memastikan keselamatan di sekitar Kuala Lumpur sentiasa terkawal. Sebarang cubaan mengeksploitasi isu 3R akan disiasat dan diambil tindakan tegas ke atas mana-mana individu atau kumpulan yang mencetuskan kekacauan atau provokasi melampau, tegasnya. Mengulas lanjut, Fadil menjelaskan bahawa tindakan terhadap penganjur dan peserta himpunan itu turut mengambil kira kehadiran tetamu negara iaitu Perdana Menteri India, Narendra Modi yang sedang dalam lawatan rasmi ke Malaysia. Kita tidak mahu dalam keadaan kerajaan Malaysia menerima tetamu negara. Pada waktu yang sama, keadaan begini berlaku di negara kita. Ini di antara perkara yang kita pertimbangkan dalam kita mengambil tindakan. Apa yang saya nak tekankan di sini, menjaga ketenteraman dan keselamatan awam negara kita. Kesejahteraannya adalah tanggungjawab semua pihak, ujarnya.